Pesara-pesara yang Perlis mengucapkan yang mana ni sangat Bisa ni. Satu bumbu ni tak apa. Tak apa. Hati-hati. Dua tempat. Nanti cerita ni. Siti Fatimah Sudi, Ustazah Fatimah. Yang ada dalam dewan pagi. Alhamdulillah, kami berbesar hati hari ini kita dapat bersama dalam Dewan Seni Semarak. Bukan kita anggap sebagai tetamu, tapi kita anggap masih sebagai bahagian daripada warga luar yang sama kita. Kami berbesar hati menerima kunjungan semua untuk program-program seperti ini, dan juga insyaAllah selepas ini silakan kita ucapkan orang kata kepada kita berbesar hati kita semua yang dah bersara ataupun duduk dalam kursi 5 ni datang
diwakili sama polis untuk menunjukkan sebarang program bersama dengan pihak kampus. Jadi kita jangan berhenti di sini lah, sebab hukum dan juga silaturahim. Sebab bagi saya personally bagi saya yang berada dalam dewan ini juga banyak orang kata pun menjadikan saya sebagai manusia, yang memanusiakan manusia. Sebab banyak guru-guru ilmu yang saya dapat bukan sahaja dalam bidang akademik, tapi juga kami di sini dapat melihat macam mana orang kata apa jadi kami lah dapat melihat contoh-contoh keadaan yang baik. Utamanya apabila kita berada menjadi sebahagian daripada pengurusan dan kita nak menguruskan kampus, banyak contoh yang kami ambil daripada yang lepas, yang kami rujuk, yang menjadikan teladan kepada kami untuk kami terus memacu dan juga membawa UiTM Polis ini ke satu tahap yang lebih kesejahteraan warga UiTM Padang Polis dan juga sentiasa memberi nasihat. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jika ada sebarang kekurangan kami minta maaf dan insyaAllah kita jumpa lagi. Diberi maaf dan batin dan kena rasmi tak? Kena rasmi tak? Boleh tak? Terima kasih. Saya dengan ini merasmikan Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri Pesara UiTM Polis untuk tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.